Seramai 51 individu ditahan polis dalam beberapa siri serbuan di sebuah hotel mewah di Ibu Negara pada 25 Mei lalu antara jam 2.35 pagi hingga 5 pagi. Operasi itu dijalankan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman bersama JSJN Kuala Lumpur selepas menerima risikan berkaitan aktiviti dadah di lokasi berkenaan. Dalam operasi tersebut, 23 lelaki tempatan dan 28 lelaki warga asing berusia antara 21 hingga 52 tahun ditahan kerana dipercayai terlibat dalam pesta dadah dan aktiviti tidak bermoral di dalam bilik hotel. Polis turut merampas pelbagai jenis dadah termasuk MDMA, pil ekstasi dan ketamin dengan nilai rampasan dianggarkan RM103,070. Kesemua suspek kini direman antara 3 hingga 6 hari bagi membantu siasatan dan kes disiasat di bawah beberapa seksyen Akta Dadah Berbahaya 1952 termasuk Seksyen 39B. Vanakkam Max, dunia OTT Tamil baru anda. Dari tempatan hingga global, daripada klasik ke terkini, daripada trend moden ke warisan budaya, semuanya ada di satu platform. Hiburan dan maklumat, lebih segar, lebih dekat, lebih menyeluruh. Nikmati pengalaman premium pada harga mampu milik. Dan kini, langganan percuma untuk anda. Vanakkam Max, destinasi baru dunia hiburan anda.